ni teruk ni. Terbaik lah ni. Ini bukan lampu je jatuh ni. Sekali dengan shilling-shilling ni jatuh ni. Hari ni kita ada job troubleshoot. So kali pertama saya jumpa customer yang suruh datang dekat rumah, ambil kunci dekat sini, masuk sendiri. Tak ada orang. Okay. So dekat sini tengok ni, ada penjaga. So kita akan masuk lah. Ada beberapa point yang lampu tak nyala. So kita akan tengok lah apa masalahnya. Okay. Untuk ruangan ni, so alhamdulillah tak ada masalah. Okay. Dia bagi tahu untuk lampu ni nyala. Dia bagi tahu lampu ni, ni teruk ni. Terbaik lah ni. Ini bukan lampu je jatuh ni. Sekali dengan shilling-shilling ni jatuh ni. Lepas tu lampu dengan kipas ni tak function. Okay, kita akan check lah apa masalahnya. Lepas tu ada satu lagi lampu dekat bilik atas. Yang tu kita akan tengok nanti lah. Okay, terbaik. Bila kita check dekat lampu dengan kipas bilik sebelah, dia punya neutral tu ada api. Okay, bila saya check dekat sini, ni dia punya kabel neutral dah putus dekat sini. So kita akan sambung, kita akan tengok balik. Okay, ini puncanya. Neutral ada api sebab neutral dia dah putus. So kita akan sambung balik, kita akan tengok lah. Kita akan sambung kabel neutral ni, kabel api. Yang kedua ni saya tengok ni bocor dekat sini ni. Macam mana buat kerja ni? Tak boleh sangkut dah ni. Tengok dah, menitik air bocor. So kita akan tengok balik lah macam mana ni nak bagi tahu ni. Okay, terbaik.